dan Dr. Buat telah berbual dengan saya di film. Sampai berapa setengah itu adalah semua sekali atas kerjasama tuan dan tuan. Jadi ahli-ahli yang masuk waktu dia datang kembali kita ini telah memberikan itu jalankan selama ini. Ya, saya syukur, amat syukurlah. Dan apa yang diedarkan pada hari ini ialah dari senarai nama, ada dua tadi, senarai nama yang yang dipilih oleh jawatankuasa pengurusan atau jawatankuasa pejabat agama, jabatan agama di Johor, dan lagi satu ialah yang dipilih oleh jawatankuasa pengurusi Sultan Nurul Hadiah. Dalam tengah pun ada grade. Jadi aktiviti ni kena clearkan di mana tugas Biro Kebersihan ni betul-betul jelas. Sebab kalau kita nak buat takwim pun, kita kena jelaskan di mana kedudukan itu. Islam Berat dan penceramahnya Ustaz Fakul. Ustaz Fakul. Jadi bahagian ini kalau kita lihatkan bahawa Islam Berat sendiri di bawah bahagian Ustaz Naim. Jadi Ustaz Naim nanti bincang lah. Ustaz ni tolong tak ada gunanya orang tanya, mana fikir jangan menjawab sekarang. Fikir dengan logik, dengan segmen. Jadi perlu kita punya hasilnya lebih baik nanti. Biarlah kita gaduh sekarang. Dan harapan kita semuanya lepas ini hidup dan berbincanglah dalam diri sendiri dengan rakan-rakan. Kenapa macam tu, kenapa macam ni, dan jawablah itu mesti macam ni, itu mesti macam ni. Dan saya menerima mana yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.